Video yang tular ini adalah pandangan peribadi Johan Tahrin, adik ipar kepada Muhammad Azmin Ali, tokoh politik yang pernah meninggalkan PKR dan kini berada bersama pembangkang. Oleh itu, video ini wajar dilihat sebagai kritik politik berpihak, bukan analisis bebas atau fakta muktamad. Apa yang dibawa bukanlah pendedahan baru. Ia mengulangi semua isu lama, dibungkus dengan nada emosi untuk membentuk perspektif negatif terhadap kerajaan Madani. Mari kita jelaskan secara ringkas, tenang dan berfakta. Pada 6 Disember 2025, kerajaan mengumumkan bahawa ambang wajib e-invoice dinaikkan kepada RM1 juta pendapatan tahunan dan pelaksanaannya bermula 1 Januari 2026. Langkah ini memberi pengecualian segera kepada lebih 200,000 SME tambahan. Keputusan ini dibuat selepas mendengar maklum balas peniaga kecil mengenai kos sistem dan margin keuntungan yang semakin menipis. Malah pertubuhan seperti Samenta sendiri menyambut baik langkah ini sebagai realistik dan berperi kemanusiaan sambil menggalakkan SME bersedia secara berperingkat ke arah pendigitalan. Mengenai SST dan kos sara hidup, ia bukan isu kaum atau satu komuniti tertentu. Tekanan ini adalah kesan ekonomi global pasca pandemik yang dirasai oleh semua rakyat tanpa mengira sektor atau bangsa. Setakat ini tiada data rasmi yang menyokong dakwaan bahawa hanya satu komuniti sahaja yang terkesan. Ringkasannya, tuduhan ini tidak mengambil kira perkembangan dasar terkini yang telah diumumkan oleh kerajaan. Isu PKR Rafizi dan Perdana Menteri. Dakwaan kononnya berlaku konflik besar dalam PKR atau kegagalan reformasi adalah tafsiran politik, bukan fakta undang-undang. Benar, dalam pemilihan PKR pada Mei 2025, Rafizi Ramli tewas kepada Nurul Izzah Anwar dan kemudiannya meletakkan jawatan menteri. Itu adalah keputusan politik dalam sistem demokrasi parti. Namun, hakikatnya Rafizi tidak keluar parti, kekal aktif bersuara dan kerajaan terus berfungsi tanpa gangguan. Ini mencerminkan ruang perbezaan pandangan yang masih wujud, bukan menggambarkan parti yang menindas atau autoritarian. Sementara itu, dakwaan mengenai tindakan agensi penguatkuasaan yang kononnya selektif adalah naratif lama pembangkang tanpa sebarang keputusan mahkamah baru yang menyokongnya. Isu pelantikan hakim dan JSC. Isu pelantikan kehakiman sering dipetik untuk menimbulkan kebimbangan, namun ia perlu dilihat dengan tenang dan berfakta. Pada tahun 2025 memang wujud perbincangan awal mengenai kelewatan beberapa pelantikan kehakiman. Namun, kerajaan menegaskan bahawa semua proses dibuat mengikut perlembagaan, khususnya perkara 122B. Malah Istana Negara sendiri menasihatkan agar isu ini tidak dipolitikkan. Kerajaan turut mengambil langkah lanjut dengan menubuhkan jawatan kuasa khas mengkaji semula Akta JSC 2009 dan memastikan pelantikan akhir berjalan seperti biasa. Sehingga kini, tiada bukti yang sah membuktikan campur tangan politik seperti yang didakwa. Kesimpulan, video ini adalah opinion politik berpihak, bukan pendedahan fakta. Ia mengitar semula isu lama, mengabaikan keputusan dasar terkini dan membina persepsi melalui emosi, bukan data. Kerajaan Madani telah menunjukkan bahawa dasar boleh diperbaiki, suara rakyat didengari dan institusi negara dihormati. Dalam demokrasi, kritikan adalah perlu, namun kritikan mesti berpijak pada fakta semata, bukan sentimen politik lama. Nilai dengan rasional, rujuk sumber sahih dan jangan biarkan emosi mengatasi kebenaran.